Saya nak sebut di sini, terima kasih Tuk Johan pun dia bagi nota Kementerian Kewangan, iaitu tentang bayaran STR fasa 2. Kita awalkan bayarannya. STR fasa 2 dibayar dulu bulan April untuk 2025, tetapi kita awalkan kerana kita nak sambut bulan Ramadan dan kita nak sambut Aidilfitri. Jadi kita awalkan kepada 10 Mac 2026 sudah akan dapat dalam akaun STR fasa 2. Jadi yang peringkat pertama diawalkan mulai 10 Mac melibatkan 1.3 bilion ringgit untuk 5 juta berikutnya penerima STR supaya dapat dinikmati menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jadi mula berperingkat mulai 10 Mac. Dan walaupun semalam di Pulau Pinang dan di Kedah 2 malam sudah saya pesan, ni ekonomi Selat Hormuz ditutup, 300 tankers oil, gas, barang-barang keperluan termasuk makanan dan makanan haiwan yang untuk kegunaan di sini tersekat di Selat Hormuz. 200 tankers. Qatar telah mengumumkan akan menghentikan pengeluaran gas sebahagian besarnya. Begitu juga dengan negara lain, minyak. Ini semua akan menyebabkan kekangan dan kesan ekonomi dunia. Bila Selat Hormuz ditutup dan sekatan laluan Laut Merah, maka kos pengangkutan 2 kali ganda, 3 kali ganda. Penerbangan umpamanya dari Arab Saudi, dia tak boleh terus, dia mesti melalui Turki ke negara laluan negara China, baru turun ke bawah dengan kos yang lebih tinggi. Jadi sebab itu kita cermatlah sedikit, berhemah dalam belanja.